TDM Berhad, satu unit dalam Kerajaan Negeri Terengganu pada fasa akhir untuk menjual syarikat produk berasaskan penternakan TD Poultries Berhad kepada Vision Poultries Berhad pada harga RM9 juta. Pengerusinya Datuk Roslan Awang Cik berkata urusan penjualan itu akan diselesaikan dalam masa 2 hingga 3 minggu lagi. Berkata di bawah perjanjian itu, Vision Poultry perlu mematuhi semua syarat sebelum mengambil alih aset dan pekerja TD Poultries Berhad. Dan syarat-syarat yang telah kita letakkan ialah supaya dia tidak menjual aset ataupun tidak menggugurkan mana-mana pegawai-pegawai kaki tangan di dalamnya dalam masa 2 tahun yang akan datang. Dan dia juga kena patuhi pada syarat-syarat yang telah kita ada sebelum dahulu dengan peternak-peternak. Sejak beberapa tahun lalu, segmen peternakan TDM hanya menghasilkan 1%, sedangkan segmen peladangan menyumbang 92%, manakala kesihatan 8%. Roslan ditemui pada mesyuarat agung tahunan TDM kali ke-46 di Kuala Terengganu.